gajah. Gajah. Daripada Parit Medan, mudah-mudahan bisa sejahtera sebagaimana yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di luar sana, di mana juga anda berada, semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Bertemu semula dalam Mas Amin Channel. Kali ini saya nak bawa sahabat-sahabat untuk menjelajah perkampungan, iaitu Kampung Suradadi, Gajah Demak, Semarang, Indonesia. Jom ikuti perjalanan saya kali ini. Kini saya dah ada di kota Yogyakarta. Inilah gambaran pada waktu malam di kota Yogyakarta, iaitu terdapat pemain muzik jalanan. Sahabat-sahabat boleh tengok keadaan di waktu malam di Yogyakarta seperti ini. Sebenarnya penjelajahan Kampung Suradadi, Gajah Demak ini telah pun dirancang sejak awal lagi. Kami ahli keluarga telah bergabung untuk sama-sama menyertai ziarah ke Kampung Suradadi. Kami telah membuat perancangan, iaitu dengan membeli tiket dari KLIA 2 menuju ke lapangan terbang Yogyakarta. Selepas itu kami bertolak dari Yogyakarta selepas menginap satu malam ke Semarang. Dan dari Semarang inilah kami akan terus menuju ke Demak dan seterusnya melalui Kampung Gajah dan akhirnya menuju ke Kampung Suradadi. Kampung Suradadi ini adalah merupakan tempat di mana saudara kami, iaitu Pak Toyib ataupun lebih dikenali sebagai Paman Toyib, kepada ahli keluarga kami. Jadi inilah tujuannya untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara kami yang tinggal di Malaysia dan Pak Toyib serta keluarganya yang tinggal di Indonesia. Setelah sekian lama terpisah, maka perancangan yang kami buat akhirnya menjadi realiti. Sekarang ini kami dah pun berada di Pasar Kampung Gajah Demak. Inilah situasi keadaannya di Pasar Kampung Gajah. Terdapat banyak sekali urusan jual beli dan juga angkutan di sini.
Kami telah pun menggunakan travel agent di sini, dan Pak Kodar adalah satu daripada pemandu pelancong yang membawa kami ke sini. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di Kampung Suradadi. Inilah keadaannya di rumah Pak Paman Toyib. Orang-orang di sini memanggilnya Pak Toyib, tetapi kami sebagai ahli keluarga ataupun saudara mara memanggilnya dengan nama atau gelaran Paman Toyib. Setelah sekian lama kami tak berjumpa, akhirnya kami dapat beramah mesra di rumah Paman Toyib berserta dengan ahli keluarganya sekali. Alhamdulillah, kami dilayan begitu baik sekali oleh keluarga Paman Toyib. Ini ialah di hadapan rumah Paman Toyib. Terdapat banyak sekali berambang ataupun yang dikenali sebagai bawang. Inilah keadaannya di hadapan kerana kehidupan mereka di sini adalah sebagai petani. Ini pula ialah situasi rumah di Kampung Suradadi yang kebanyakannya dibuat daripada kayu jati. Sungguh indah dan terseram sekali keadaan dan situasi di rumah ini. Kami telah dijamu makan tengah hari oleh keluarga Paman Toyib. Alhamdulillah, kami cukup seronok sekali dengan jamuan dan hidangan menu masakan Indonesia. Ini pula ialah beberapa saudara mara yang baru kami kenali ketika kami ziarah di rumah Paman Toyib ini. Ini pula adalah bapa mertua Paman Toyib. Sementara ahli yang lain pula bersandar ataupun bersembang di beranda luar rumah Paman Toyib. Maklumlah, dah lama tak jumpa dan ada juga yang kami baru kenali pada hari ini. Kami berkumpul di sini mulai pukul 11 pagi dan masanya amat terhad sekali kerana selepas ini kami akan bertolak ke tempat lain pula. Tempat yang kami maksudkan ialah ke Solo, dan kami akan menaiki bas yang di dalamnya boleh memuatkan lebih kurang 20 orang kesemuanya. Ini pula ialah keluarga Paman Toyib. Begitu rancak bersembang kerana sekian lama tidak berhubung, dan akhirnya hubungan kami menjadi lebih mesra dengan kehadiran kami ke rumah Paman Toyib. Ini adalah ruang di mana rumah Paman Toyib beristirahat. Di bahagian luar ini pula terdapat banyak sekali berambang yang sedang dijemah oleh petani-petani yang ada di persekitaran Kampung Suradadi ini. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kebanyakan daripada mereka yang ada di sini menggunakan kenderaan beroda dua atau lebih dikenali sebagai motosikal. Di waktu tengah hari sebeginilah kami menikmati makan tengah hari yang dihidangkan
oleh keluarga Pak Toyib. Tidak ketinggalan juga kami dapat menziarahi kakak Paman Toyib, iaitu yang dikenali sebagai Bibi Johariah. Ini memang kami tak pernah temui pun, tapi di sinilah kami dapat mengetahui salah silah yang diperkenalkan oleh Haji Khairuddin, iaitu paman kami dari Parit Medan. Dan yang pasti penggunaan bahasa di sini adalah bahasa Indonesia dan juga Jawa halus. Ini ialah keadaan rumah Bibi Johariah, iaitu kakak Paman Toyib. Jadi nampaknya keadaan rumah adalah seperti sederhana sahaja seperti ini. Kami doakan semoga keluarga Paman Toyib dan Bibi Johariah berada dalam keadaan baik, sehat dan sempurna. Ini pula ialah pemandangan di bahagian luar rumah Bibi Johariah. Kami hanya mengenali pada nama, tetapi kali ini kami terus dapat berjumpa dan bersua muka dengannya. Alhamdulillah, perhubungan kami menjadi semakin erat dengan kehadiran kami ke rumah ini. Bagi kami, inilah satu pengalaman yang cukup unik dan indah sekali berada di Kampung Suradadi, Demak, Indonesia. Beginilah keadaan rumah di perkampungan ini, iaitu cukup sederhana sekali. Dan ini memberikan pengertian bahawa ia sangat memberikan keinsapan kepada kami ketika kami menziarahi di kawasan ini. Rumah seterusnya ialah pergi ke rumah Syukri Sulaiman. Ini juga saudara kami yang juga kami baru kenali ketika ini. Kami bersembang di rumah Syukri ini. Masa yang kami gunakan amat terhad sekali kerana selepas ini kami akan menuju ke Solo. Jadi perjalanan masih jauh, jadi kami mengambil masa separuh hari di Kampung Suradadi ini. Di rumah Syukri, kami dihidangkan dengan hidangan yang cukup enak sekali, menu Indonesia, iaitu masakan tempatan. Alhamdulillah, kami dapat merasai bagaimana menu yang dihidangkan kepada kami. Terima kasih Syukri, terima kasih Paman Toyib. Sebelum kami meninggalkan rumah Paman Toyib, Haji Khairuddin ataupun Paman Din mengambil kesempatan mewakili kami untuk mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah dan disambut pula oleh Paman Toyib dengan ucapan ringkasnya. Apa adalah yang bisa kami siapkan, hanya seperti inilah kemampuan kami, dan apabila ada orang tentunya memberi maaf yang sebesar-besarnya, dan kita bisa mengatakan Allahumma bila amdal, mudah-mudahan amal perjalanan kami dan semoga ya. Ya, belajar Allah sampai Alhamdulillah, ucapan pun sudah, makan pun sudah. Jadi kami sangat-sangat menghargai kepada keluarga Paman Toyib yang menyambut kami, kedatangan kami di Kampung Suradadi ini.
ini. Jadi sebelum saya berangkat pulang, baru saya ucapkan banyak terima kasih kepada banyak keluarga, saudara-saudara yang ada di sini. Ini kami semua dengan keadaan yang memuaskan. Jadi kami tidak dapat membalas apa yang mungkin keluarga di sini. InsyaAllah, ilmu lagi. Saya silakanlah saudara-saudara sini datang ke Malaysia sekali. Untuk lagi mendapatkan hubungan silaturahim antara kita di Malaysia dan di sini lah. Sebab kita tahu sini ada saudara, sana boleh ada saudara. Jadi kalau sana datang sini datang sana, maknanya persahabatan itu akan menanam saudara. Jadi sepanjang saya berada di sini, saya dapat mengunjungi semua 3 rumah. Syukurlah setelah saya sudah jumpa dengan saudara-saudara dan makin di sini sebagainya. Saya gembira, kami lah semua gembira, makan macam-macam sambutannya yang dibikin macam raya juga. Saya mewakili rakan-rakan yang sekali semua mohon maaf lahir batin ya. Makan punya minta makan dunia akhirat. Kita berdoa semoga apa saudara kita, hubungan kita sentiasa rapat. Lagi-lagi kita sekarang dalam zaman elektronik ini senang kita. Saya maknanya tak sampai 5 minit sudah kita bercakap. Keluar dari sini. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan yang telah memberikan semua para penonton. Allah menerima. Akhirnya sama akan cuba datang kembali. Saya persilakan datanglah ke kampung sana. Saya dah tahu kampung saya sebab saya pernah diam ke sana selama 2 tahun. Tahu semua kalau dapat di perbedaan. Kawannya pun ramai di perbedaan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengambil kesempatan untuk mengambil gambar kenangan. Kami bergambar beramai-ramai di luar rumah Paman Toyib. Ada keluarga daripada sebelah Malaysia dan juga Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya kami berpisah jua. Akhirnya kami bersalam-salaman dan menuju semula ke bas kami di luar sana. Bas tidak boleh masuk ke kawasan rumah memandangkan keadaan jalannya yang sempit yang diperbuat daripada sini. Maka bas kami terpaksa berada di luar dan kami dihantar menggunakan motor oleh anak buah Pak Toyib. Okey, selamat tinggal Suradadi, selamat tinggal Kampung Gajah, selamat tinggal Demak. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.